Dunia berlumba-lumba jadi nomor 1. Ekonomi terbesar, tentera terkuat, pengaruh paling lantang. Tapi Malaysia tidak pernah berlumba ke arah itu. Kenapa sebuah negara dengan potensi besar memilih untuk tidak menjadi nomor 1 dunia? Sejak merdeka, Malaysia tidak pernah meletakkan sasaran untuk menguasai dunia, tidak bercita-cita menjadi kuasa besar, tidak memaksa diri menjadi yang terpaling hebat. Ini sesuatu yang pelik. Dalam dunia yang obses dengan ranking GDP nomor berapa, tentera nombor berapa, pasport paling kuat, bandar paling maju, Malaysia seolah-olah mengambil jalan berbeza. Bukan kerana tidak mampu, tetapi kerana tidak mahu membayar harga tertentu. Soalan sebenar bukan, kenapa Malaysia gagal jadi nombor 1? Soalan yang lebih dalam ialah, apa yang Malaysia cuba lindungi dengan tidak berlumba? Is Malaysia okay? The economy is bad. Cost of living has increased. Or is it? Here are 5 surprising things about Malaysia's economy. First, the Madani government has reduced the overnight policy rate, OPR, to 2.75%. This means that your vehicle loan, housing loan, personal loan, and even company loan becomes cheaper. This also means you and your company will have more cash every month. Furthermore, inflation in May 2025 is only 1.2%, the lowest in 4 years. With more cash in hand and low inflation, the market spending ability has become stronger. That's why the MIDF research says that households are the biggest winners. Businesses in the retail, automotive, hospitality, tourism, and property development are set to gain. Second, Malaysia hits lowest unemployment in 10 years with just 3% in April 2025. More people have jobs employed across all sectors, including manufacturing, construction, agriculture, mining, and services. This consistent employment trend means more households have financial security. Families are better supported. Third, Malaysia is Southeast Asia's top IPO market in the first half of 2025. According to Deloitte's latest report, Malaysia has raised US dollars 940 million from IPOs. That is the most fund raised in the region, with the highest market capitalization and the greatest number of listings. Momentum is building. Business is thriving. Fourth, Malaysia leads 11 spots in the World Competitiveness Ranking to 23rd, which is the best in the past 5 years. Reforms in bureaucracy and governance are boosting industrial growth and investment. Now ranked 4th globally in economic performance, Malaysia is emerging as a top investment hub. Fifth, Malaysia hit a historic milestone with RM 378.5 billion in approved investment for 2024, up 14.9% from last year. This investment spans 6,700 projects, creating over 207,000 new jobs. Companies from USA, Germany, China, Singapore, and Hong Kong are the largest investors in Malaysia. What do all this mean? The OPR rate cut, lowest unemployment rate in the decade, top IPO market in the region, soar in competitiveness, and recording historic investment. This means there's more cash in the market, vehicles and houses are cheaper, market confidence is high, and global investors are coming into Malaysia. That's why it's common to see people queuing up to eat at expensive restaurants. It is also common to see travel fair filled with people booking overseas trips. And it is also common to see more people ordering food through Foodpanda and GrabFood, even though they need to pay for delivery fee instead of cooking their own food. These common sights are not signs of a bad economy. Under Anwar's leadership, Malaysia isn't just recovering the economy. It is propelling Malaysia to global leadership in growth and investment. While challenges remain, like the US-China trade war and rising tariffs, the country is moving forward. The signs of growth are everywhere. Can you see it? Satu, menjadi nomor 1 ada harga yang mahal. Untuk menjadi nomor 1 dunia, sebuah negara perlu berkorban besar. Tekanan kerja melampau, kos hidup melambung, jurang kaya miskin melebar. Malaysia melihat contoh ini di luar dan memilih untuk tidak menirunya sepenuhnya. 2, Malaysia lebih utamakan kestabilan daripada dominasi. Kuasa besar sentiasa berada dalam konflik, sentiasa terlibat dalam perebutan pengaruh. Malaysia memilih kestabilan, politik luar yang sederhana, diplomasi berkecuali. Dalam jangka panjang, kestabilan lebih bernilai daripada dominasi. 3, falsafah cukup dalam cara hidup. Malaysia tidak mengejar kesempurnaan ekstrim, cukup untuk hidup, cukup untuk membangun, cukup untuk rakyat bernafas. Dalam dunia yang sentiasa menuntut lebih, falsafah cukup ini kelihatan lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat. 4, rakyat didahulukan daripada imej global.
Menjadi nombor 1 selalunya demi image, Malaysia lebih berhati-hati. Pembangunan dibuat secara berperingkat, tidak semuanya dikorbankan demi angka. Kualiti hidup rakyat lebih penting daripada ranking dunia. 5. Malaysia belajar daripada kesilapan negara lain. Banyak negara maju hari ini sedang membayar harga kejayaan lampau, burnout, kesehatan mental runtuh, kehidupan sosial terakis. Malaysia melihat semua itu dan memilih jalan lebih perlahan. Nasi, negara kecil perlu bijak memilih pertarungan. Malaysia sedar satu hakikat penting. Tidak semua perlombaan perlu disertai. Sebagai negara sederhana, Malaysia memilih untuk berfungsi dengan baik. Daripada cuba menjadi paling kuat, 7 kepelbagaian dalaman perlu dijaga. Malaysia adalah negara berbilang kaum dan agama. Perlombaan ekstrim boleh meretakkan keharmonian dalaman dengan tidak memaksa agenda nombor 1. Malaysia memberi ruang untuk keseimbangan sosial. 8. Ekonomi berdaya tahan lebih penting daripada pertumbuhan pantas. Pertumbuhan pantas sering rapuh. Apabila krisis datang, negara runtuh, Malaysia memilih pertumbuhan sederhana, tetapi lebih tahan. Ini membuatkan negara jarang mengalami kejutan besar. 9. Malaysia memilih untuk dipercayai, bukan ditakuti. Negara nomor 1 sering ditakuti. Malaysia memilih untuk dipercayai. Rakan dagang selesa, pelapor yakin? Pelancong tenang. Kepercayaan ini lebih bernilai dalam jangka panjang. 10. Dunia perlukan negara yang tidak ekstrem. Dunia hari ini penuh persaingan melampau. Malaysia mengisi ruang yang jarang. Negara sederhana yang menjadi penstabil. Dan tanpa disedari, itulah peranan paling penting. Terkejut tak? Malaysia sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 1 di dunia. Ranking ini datang daripada Global Islamic Economic Indicator ataupun GIEI dalam laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025 yang diterbitkan oleh firma antarabangsa Dina Standard dari US. Laporan itu menilai 81 negara dan Malaysia duduk di tempat yang pertama mengatasi negara-negara Arab yang lain. GIEI ni bukan setakat tengok zakat je, bukan tengok bank Islam je. Laporan tu akan menilai seluruh ekosistem ekonomi Islam, termasuklah kewangan Islam, makanan halal, farmaceutical patuh syariah, fashion dan kosmetik mesra Muslim, pelancongan mesra Muslim, teknologi dan perkhidmatan digital. Dan semua sektor ni, Malaysia consistently berada di ranking teratas. Dari dasar kerajaan, industri, penyelidikan sampai ke standard halal. Ramai yang tak sedar, ekonomi Islam sekarang raksasa global. Ini fakta dia. Perbelanjaan pengguna Muslim dunia tahun 2023 sebanyak 2.43 trilion US dollar. Aset kewangan Islam global pada tahun 2023 sebanyak 4.93 trilion US dollar. Dan diramalkan akan terus meningkat kepada 7.53 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Makanan halal global pula bernilai 1.43 trilion US dollar dan diramalkan untuk meningkat kepada 1.94 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Dan bila kita tengok demografi, lagi jelas. Populasi Muslim dunia lebih 2 bilion, lebih 25% populasi global, 540 juta belia Muslim dijangka wujud menjelang tahun 2030. Dan apa maksudnya guys? Permintaan produk dan servis patuh syariah akan terus meningkat secara global. Dan kenapa Malaysia leading sekarang? Sebab Malaysia ada ekosistem yang sangat kukuh. Kita ada bank Islam, tabung haji, JAKIM, standard halal yang diiktiraf antara yang paling ketat di dunia, infrastruktur kewangan Islam yang matang, dan sekarang kita ada startup fintech yang patuh syariah pun makin berkembang pesat. Negara lain baru nak kejar, tapi Malaysia dah 11 tahun bertakhta. Malaysia bukan negara majoriti Muslim, Malaysia adalah peneraju ekonomi Islam dunia. Kadang-kadang dunia yang nampak kekuatan kita dulu, barulah rakyat sendiri sedar. Malaysia mungkin tidak berada di puncak ranking dunia, tetapi ia berada di tempat yang ramai negara ingin capai semula. Keseimbangan. Soalan terakhir bukan, kenapa Malaysia tak berlumba jadi nombor 1? Soalan sebenar ialah, dalam dunia yang semakin obses menjadi terbaik, adakah Malaysia sebenarnya sedang menang? Dengan memilih untuk menjadi cukup, kerana kadang-kadang yang paling bijak, bukan yang berlari paling laju, tetapi yang tahu bila perlu berhenti. Tahu tak apa yang media Indonesia tak nak bincang? Semasa Jakarta sibuk promosi IKN Nusantara dan mega projek mereka, Malaysia diam-diam sedang rampas kedudukan sebagai hub pembuatan semikonduktor nombor 1 Asia Tenggara. Dan ini bukan dirancang untuk 2030 atau 2035. Sasarannya tahun 2027, 3 tahun sahaja dari sekarang. Biar saya tunjukkan dengan tepat apa yang berlaku sekarang yang buat penganalisis industri global mula fikir semula tentang siapa sebenarnya akan kuasai ekonomi teknologi Asia Tenggara.
Sebelum saya teruskan, biar saya cerita sesuatu. Minggu lepas, rakan saya di Surabaya hantar mesej, channel kau tak akan sampai 1000 subscribers. Kandungan Malaysia terlalu niche, pasaran kecil. Assalamualaikum, dan mari kita lihat angka sebenar. Ini yang berlaku sekarang dan kebanyakan orang tidak tahu. Malaysia baru sahaja menerima pelaburan langsung asing bernilai 329.5 bilion ringgit dalam 9 bulan pertama 2024. Itu 70 bilion dolar Amerika dalam 9 bulan. Bandingkan dengan seluruh tahun 2023 di mana kita terima 183 bilion ringgit. Kita bukan bercakap tentang pertumbuhan sikit-sikit. Ini lonjakan 80% dalam masa kurang setahun. Tapi yang lebih menarik, siapa yang masukkan duit ini? Intel Corporation, komitmen 30 bilion dolar Amerika untuk kilang pembungkusan dan ujian semikonduktor termaju mereka di Penang dan Kulim. Ini kilang terbesar Intel di luar Amerika Syarikat. Infineon Technologies dari Jerman, 5 bilion dolar Amerika untuk perluasan kilang semikonduktor kuasa di Kulim. Mereka cakap Malaysia adalah lokasi strategik nombor 1 mereka. Texas Instruments TS, 3.8 bilion dolar Amerika untuk kemudahan baharu di Kuala Lumpur untuk jeep otomotif dan industri. Lam Research dari Amerika melabur dalam hub perkhidmatan semikonduktor Malaysia dengan lebihan 300 juta dolar Amerika. Onsemi, 2 bilion dolar Amerika untuk perluasan pengeluaran di Seremban. Fokus pada teknologi silikon karbida untuk kenderaan elektrik. Ini bukan syarikat tempatan buat percubaan kecil. Ini delegasi semikonduktor global bernilai berbilion dolar bertaruh masa depan mereka di tanah Malaysia. Kenapa ini sangat penting? Sekarang, rantaian bekalan semikonduktor global Asia Tenggara adalah Thailand, 23 kilang semikonduktor, Vietnam, 19 kilang semikonduktor, Indonesia, 8 kilang semikonduktor, Malaysia, 87 kilang semikonduktor, dengan 15 lagi sedang dibina sekarang. Kita bukan sekadar mendahului. Kita menguasai 40% daripada rantaian bekalan pembungkusan dan ujian semikonduktor global. 40%. Dan kebanyakan rakyat Malaysia tak tahu.